Amerika akan ada 33 kawasan kongres yang akan ada pilihan raya daripada 100 kongres pada 3 November 2026. Dan dalam pengundian sekarang, semua calon-calon yang datang daripada Republican berada dalam mood akan kalah. Dengan ketaranya calon-calon yang ada juga pro-Palestin menang dalam kerusi Demokrat. Jadi Trump tak akan perang kerana kalau dia perang, calon-calon yang akan bertanding di 33 daripada 100 kerusi ini akan kalah kerana rakyat marah di tengah-tengah Amerika sedang mengalami kemerosotan ekonomi. Senat pula pergi sokong lagi dana 70 bilion untuk perang. Dan perang Iran tak ada jalan keluar. Dipanggil bakar lagi duit. Dan semua orang patut tahu kata Trump melancarkan perang sekatan ekonomi ke atas Iran untuk menimbulkan tekanan di dalam Iran apabila harga barang menjadi mahal, kehilangan pekerjaan, krisis ekonomi dan kadar inflasi meningkat tinggi. Dia harap Iran ni jadi reformasi. Iran ni sama jadi macam Libya, Iran sama jadi macam Syria dan Iran sama jadi macam Iraq di mana rakyatnya menjatuhkan kerajaan. Jadi apabila Iran, Amerika mula membuat apa yang dipanggil sebagai tekanan ekonomi, dan ini akan menjejaskan Iran. Jadi jangka panjang diharap 3-4 bulan rakyat Iran akan jadi marah, 3-4 bulan dia akan tiupkan semangat untuk rakyat Iran bangkit mengadakan demo di jalanan, menggoncang kedudukan Iran IRGC. Dan inilah perang yang mereka ada. Itu yang menjadikan keadaan di Iran kita boleh sahkan Selat Hormuz ditutup. Iran masih ada kekuatan dia, Selat Hormuz yang menggoncang dunia. Amerika kalau spend 70 bilion dolar USD, dia tak akan menang perang ni dan dia tak tahu macam mana nak ambil Selat Hormuz. Maka dia retorik adalah ucapan dia, Trump punya ucapan kemarin hari Sabtu. Mengatakan Amerika dah ambil alih Selat Hormuz. Yang saya kata kita tak akan bincang benda-benda yang kita panggil retorik penat kita. Tak mungkin semua benda yang keluar pada mulut Trump kita nak bincang sebagai analisis. Sebab kita tahu di mana orang bercakap retorik dan di mana orang bercakap tentang factual. So kita ambil je fakta. Fakta adalah Iran menang di atas apa yang dipanggil menekan dunia untuk memihak kepada Iran dalam kes dunia akan menanggung kesan kenaikan harga minyak yang akan mencecah $90. Hari ini adalah deadline last untuk tempoh 60 hari ceasefire. Iran kata tak ada deadline. Ceasefire ni dah dilanggar pada 29 hari bulan Jun. Iaitu kira-kira 12 hari selepas ditandatangani pada 17 hari bulan Jun. Dan Amerika berada dalam proses sekarang ni menyekat semua kapal Iran. Kapal minyak Iran tak boleh keluar, ekonomi Iran, kapal masuk untuk berdagang dengan Iran semua disekat. Kerana Iran masih ada lagi kekuatan ekonomi walaupun dia kena sekatan pada awal 2026 kerana minyak dia masih dijual ke China, minyak dia masih dijual ke Rusia dan minyak dia masih dijual ke India. Untuk mengunci lumpuh ekonomi Iran adalah kapal-kapal Iran yang keluar pun juga akan ditembak. Sama seperti mana langkah Iran akan menembak kapal-kapal keluar daripada Laut Merah. Jadi lepas saja Laut Merah, bagaimana yang Iran dah lepas pada Selat Hormuz, kapalnya akan tembak pula di Laut Arab oleh kapal-kapal perang Amerika yang ada. Dan ini menjadikan proses kali ini kita akan lihat adalah panjangnya putusnya bekalan minyak 20% daripada Selat Hormuz dan kemudiannya pasukan Ansarullah ataupun Houthi akan menutup pintu Selat Laut Merah dengan mengunci 7% lagi minyak yang datang dari sana. Jadi krisis yang ni saya dah bincang banyak kali dengan tuan-tuan. Tekanan kepada dunia adalah banyak negara yang tak akan mampu mengekang kadar inflasi dan kenaikan kos industri yang sangat tinggi kalaulah tu 27% minyak tak dapat keluar daripada Selat Hormuz dan daripada Bab Al-Mandab. Dengan ini bila tuan-tuan dengar dan tuan-tuan kafar kita dah masuk sekarang ni adalah kesan perang ni ke atas ekonomi. Di mana Amerika mencerut Iran, Iran cerut seluruh dunia dengan menutup 33 km Selat Hormuz yang selama ni membawa keluar 20.1 juta tong minyak. Sebab tu minyak hari ni up and down. Kita tunggu sebab para psikologi minyak diangkat daripada $90 USD pada $92 USD. Saya tunjuk dekat tuan-tuan bagaimana harga minyak ni akan melambung mengikut data yang telah dikeluarkan oleh dua agensi. Satu adalah JP Morgan, satu lagi adalah yang kecil. Ini yang dunia akan hadapi. Kalau JP Morgan, dia ramalkan sekiranya ditutup, harga minyak akan naik $8 sebulan. Berarti betul lah Ogos ni daripada 76 dia turun paling rendah, sekarang dah naik 88. Dalam Ogos saja. Jadi jangkaan ni katanya $8 lagi naik pada bulan September jadi 96, kemudian naik 104. Jadi harga minyak akan mencapai sama seperti mana kedua-dua pihak berpandangan, cuma dengan kaedah berbeza. Golden Sachs kata Oktober dah capai $120 USD. Manakala kalau ikut JP Morgan, Disember kita akan capai $124 USD. Jadi ini benda yang sebenarnya menjadi perhatian dunia dalam kes perang Iran dan juga Amerika. Tidak lagi tentang soal siapa akan bom siapa. Soal dia adalah berapa lama dan siapa yang boleh menjadi negara yang menyelesaikan 6 tuntutan Iran yang Amerika tak nak penuhi. Dan juga tuntutan Amerika yang Iran tak akan penuhi.
Jadi dipanggil sekarang deadlock. Semua orang dah menggunakan deadlock. Jadi perjanjian ni terkunci mati. Sama je akan panjang seperti mana deadlock dalam perang Rusia dan Ukraine. Sebab deadlock ni bukan baru dalam perang Rusia dan Ukraine. Dah masuk 5 tahun. Daripada 2021. Nak sambut 5 tahun dah. Nak sampai 5 tahun. Masih ada deadlock. Tak boleh selesai perang Ukraine. Menjadikan dunia mengalami gangguan bekalan gas daripada Eropah melalui Rusia yang di boykot. Menjadikan orang berebut gas daripada dunia Arab. Dunia Arab pula kena kena disekat oleh Iran. Menjadikan ada 2 bekalan minyak yang tak akan diperoleh. Eropah dapat sustainable bekalan gas sebelum ni daripada Rusia. Sebelum Rusia serang Ukraine dan Eropah tak boleh selesaikan perang ni dalam tempoh 4 tahun. Kemudian harga gas ni pula ditampal oleh dengan pengeluaran berganda daripada Selat Hormuz. Kerana selain pada Selat Hormuz keluarkan minyak, dia juga keluarkan 25% gas LNG. Dan sekarang gas ni tak ada. Dan ini masuk musim panasnya di mana keperluan gas meningkat dengan begitu tinggi. Jadi apa yang kita boleh bincang adalah kesan kenaikan harga minyak dan bagaimana ekonomi dunia merudum. Negara-negara yang boleh bertahan dan negara yang tak boleh bertahan. Industri yang akan kehilangan pasaran dan industri yang akan membuang ramai orang daripada pekerjaan. Kalau tuan-tuan tengok ini hari adalah penutupan hujung September ni adalah bulan yang terakhir Panasonic berfungsi di Shah Alam. Berarti 400 orang akan hilang pekerjaan setelah Panasonic berada dalam negara kita begitu lama. Februari dia akan tutup jenama dia teknik yang menjadikan beratus lagi orang hilang pekerjaan. Berarti apabila industri yang mempunyai goyah pusingannya. Bagi kes Panasonic mereka beralih ke Vietnam kerana kos operasi lebih rendah. Jadi apa yang saya boleh jelaskan pada saudara, kesan-kesan perang ni tak lagi kita lihat tentang kapalnya, tentang 3 hari nak perang. Kesannya ada sangat jangka panjang dan bagaimana kenaikan harga barang dan juga ketidaktentuan ekonomi akan melanda kita semua. Yang paling besar ni ketidaktentuan bukan saja kita fikir inflasi, harga barang akan menjadi mahal kerana kos industri meningkat dengan tinggi akibat pemacu industri iaitu bahan bakar minyak meningkat. Tapi adalah penutupan bagi syarikat-syarikat yang mula mengurangkan pengeluaran kerana tiada permintaan akibat kos operasi tinggi, barang jadi mahal. Bila barang jadi mahal, daya beli jadi menurun kerana ekonomi di seluruh dunia menurun. Kerana kalau ikut data Bank Dunia, ekonomi ni dunia dijangka capai 3.4%. Tapi dah diunjur 2.8%. Tapi ekonomi ni akan diunjurkan semula pada hujung September. Kemungkinan turun sampai 2.5%. Walaupun ekonomi domestik Malaysia berkembang dengan baik. Di mana kita punya penggal kedua adalah 5.8%. Penggal pertama kita 5.5%. Secara puratanya kita masih lagi 5% dan ke atas. Tapi dengan kesan yang ada sekarang, kemungkinan besar bagi suku ketiga kita akan turun di bawah 5% dan suku keempat kita tak boleh bayangkan yang keadaan yang ada sekarang. Dan kalau tuan-tuan tengok kadar inflasi purata yang datang daripada keseluruhan turun di Malaysia pada bulan Jun daripada 1.9 kepada 1.8 kadar inflasi purata. Tapi inflasi makanan meningkat naik, inflasi barangan pengguna meningkat naik pada kadar perpuluhan 3%. Jadi kalau tuan-tuan tengok laporan di OSM hari ini, kita pun dah nampak dah kesihatan industri dan kesihatan harga barang bagi kegunaan pengguna. Pasal inflasi ni dia ukur semua. Bagi inflasi yang turun kerana permintaan yang sangat rendah bagi barangan-barangan yang bukan keperluan utama. Nampak macam sihat, tapi kenaikan inflasi harga barang bagi barangan-barangan keperluan utama. Dia dinisbahkan dengan kadar turun, tapi kalau dibaca dinisbahkan pada kadar keperluan barang, makanan dan segala macam. Dia adalah tinggi. Jadi kebimbangan kita adalah apabila syarikat-syarikat yang saya bagi tahu pada tuan-tuan, ekspor perabot kita utama adalah ke Amerika. Ekspor chip kita yang meningkat tinggi. Pulau Pinang mengumumkan ekspor chip yang meningkat tinggi daripada 120 bilion, Penang capai 230 bilion, kata Ketua Menteri Pulau Pinang. Nampak angkanya semua cantik. Tapi faktanya dia tidak menyeluruh kepada semua, di mana semua orang mula terasa cerutan ekonomi kerana kerajaan terpaksa menyusupkan semua dana yang ada daripada kementerian ke kementerian untuk top up subsidi minyak daripada peruntukan 14 ke 16 bilion dalam belanjawan kepada 40 bilion. Itu kalau harga minyak lalu purata $90 USD. Tapi kalau harga minyak melambung selepas ni melepasi para psikologi $92 dan bawa ke $100, berarti kita akan berada dalam cerutan di mana jumlah pembiayaan kerajaan kepada projek akan menjadi kurang. Sebab semua kena tampal jumlah pembiayaannya kepada subsidi. Jadi kita dapat minyak yang sama dengan harga yang murah. Tapi projek kerajaan dah tak banyak sebab semuanya dicurut masuk ke dalam minyak yang masuk dalam tangki kenderaan kita. Kerana kita nak fikir itu yang paling penting. Berjuta-juta orang akan terkesan kalau harga minyak naik. Tapi beratus-ratus ribu orang akan terkesan pekerjaan dia.
sekiranya semua cerutan dana yang kerajaan belanjakan untuk projek penyelenggaraan, untuk segala macam projek acara dan sebagainya, telah dipindahkan ke dalam tangki minyak. Jadi dia terbakar menjadi bahan bakar. Akhirnya media berasap, keluar jadi asap. Jadi ini menjadikan perang ni dilihat di seluruh dunia sebagai perlunya penyelesaian, bukan kerana siapa akan menang, siapa akan kalah. Seluruh dunia akan tercerut apabila kos harga bahan bakar meningkat tinggi dan kemudian memberi impak pada kenaikan harga barang. Paling teruk adalah impak penutupan industri yang menjadikan industri-industri kecil ataupun sederhana atau besar yang tak mampu lagi menanggung kenaikan harga minyak untuk menjadikan barangan mereka kekal pada harga mampu milik, akan terpaksa tutup. Kalau tuan-tuan duduk dalam ni, saya cerita tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk kan, tuan-tuan pergi ke DIY sebagai contohnya. Tuan-tuan masuk DIY dah. Tuan-tuan tengok sustainable harga. Dia tak boleh sustain harga yang 6 bulan dulu tuan-tuan tengok. Tuan-tuan discuss pasal reno rumah. Tuan-tuan tengok quotation dulu RM15,000, sekarang mesti jadi RM22,000. Tuan-tuan tengok tentang segala bentuk harga yang kita guna bukan barangan keperluan utama. Maksudnya barangan pengguna yang aksesori ni. Semua meningkat dengan begitu tinggi, menjadikan perniagaan mereka dalam bidang renovation. Kebanyakan kontraktor Melayu. Mereka yang berada dalam bidang kontrak. Semuanya akan kehilangan banyak pelanggan. Berarti akhirnya syarikat-syarikat ni perlahan-lahan tak boleh menyediakan pekerjaan. Jadi kita dah faham kerana kenaikan harga minyak menyebabkan semua barang yang dibawa daripada negara kita import China dan Vietnam. Barangnya sama tapi kos penghantaran kapal tu jadi mahal kerana harga minyak naik, dan harga minyak ni juga menyebabkan harga barang naik kerana sewaan ke atas kapal. Dan kalau kita nak hantar barang kita pergi sejauh ke Amerika dalam perabot, permintaan tak ada kerana ekonomi Amerika inflasi tinggi, perabot orang boleh tunda belian dia. Tapi kos untuk menghantar perabot pula menjadi mahal kerana harga minyak menjadi tinggi. Maka akhirnya banyak kelang-kelang perabot di Johor. Siapa yang tengok kelang-kelang perabot di Johor? Tak nasib baik kelang perabot ni tak ramai orang tempatan. Kita bawa buruh asing bekerja dalam sektor perabot di Johor. Ini semua kilang-kilang dah menanti masa untuk mati. Kerana ekspornya tiada lagi permintaan. Ada benda lain yang tuan-tuan nak discuss? Jadi nak serang apa semua dah tak timbul. Saya tak fikir Amerika, saya dah jelaskan banyak kali, nak perang Amerika memerlukan dana. Dana yang ada dalam bajet 2026 semua telah digunakan. Jadi Pete Hegseth, Setiausaha Pertahanan, naik ke Senate untuk minta kelulusan Senate duit $70 bilion USD. Senate bagi dia kata dua. Kalau nak bagi 70 bilion ni, apa penyelesaian perang? Hegseth tak patah balik pergi ke Senate sebab dia tak boleh bagi jaminan ke Senate kerana dia Amerika. Setiausaha negara tak boleh tipu Senate. Dia ada handset macam di Parlimen je. Bercakap bohong di Parlimen, tindakan akan dikenakan pada ahli Parlimen. Jadi bila Jawatankuasa Kewangan di Senate tanya Hegseth, apa jalan keluar? Kalau diluluskan 70 bilion ni, apa solution dia? Menang perang, minyak keluar ke, Iran jatuh ke? Dia tak boleh jawab. Kerana perang ni dah panjang dan biaya yang besar telah digunakan. Yang hanya boleh dihantar adalah foto-foto bangunan di Iran musnah. Tapi Selat Hormuz minyak tak keluar. Yang boleh dihantar foto-foto mengenai mereka membunuh begitu ramai pemimpin kanan Iran. Tapi kerajaan Iran tak jatuh. Berarti akhirnya perang ini dianggap sebagai lebih merumitkan kalau diperpanjangkan. Biayanya lebih banyak dan kesannya menjadi lebih merugikan kerana Selat Hormuz itu tak selesai. Dan Selat Hormuz ni Iran dah berkata dengan tegas tak akan buka. Tak akan buka. Iran jawab lagi hari ini. Semalam saya dah nak update. Hari ini Iran ulang lagi. Perbincangan dia dengan Oman hanyalah perbincangan mengenai hubungan dua hala. Tapi tiada langsung menyentuh mengenai bukanya Selat Hormuz. Menjadikan hari ini adalah last deadline 60 hari ceasefire yang kata Amerika masih wujud melalui penaja dia adalah Pakistan. Iran kata no, sejak 29 hari bulan Jun apabila Amerika melanggar ceasefire ni selepas 12 hari 13 hari ditandatangani, ceasefire ni dah tak wujud pun, dia tak peduli deadline hari ini. Jadi kalau tuan-tuan tengok hari ini, kalaulah Amerika terus saja menyerang Iran, dia bakar lagi duit sebab perang ni tak menjamin dapatkan Selat Hormuz tu. Dan Iran akan menyerang dengan lebih agresif pelantar-pelantar minyak yang ada di negara jiran kerana Iran telah mula meningkatkan. Dia tak serang saja kem-kem tentera Amerika yang berada di negara-negara teluk. Dia juga melantang pelantar minyak. Menjadikan negara-negara yang berada di sekitar Iran tidak akan menyokong musuh Amerika. Kan satu kos kan. Iran tembak, tuan-tuan kena tengok. Tomahawk ni dipakai kan, penangkis. Iran hantar drone pun dia kena spend ratus ribu punya Tomahawk untuk patahkan drone Iran yang entah nilai ada $5,000 USD. Iran bermain-main dengan senjata murahan, tapi senjata penangkis adalah mahal. Dan Iran menggunakan drone yang cukup untuk menghancurkan, saya beritahu kata telaga minyak Iran, telaga minyak, kat mana senarai telaga minyak tu? Tak ada. Telaga minyak yang ada Rafta yang ada di Ras Tanura dan juga Ras Laftan.
Di Arab Saudi Ras Tanura dan juga di Qatar Ras Laftan. Dia sensitif kepada sebarang bentuk letupan sebab dia adalah tempat penyimpanan minyak. Amerika terpaksa guna Tomahawk, tembak dan kos ini menimbulkan kos yang sangat besar walaupun Iran hantar drone. Yang mana cukup kalau drone tu jatuh boleh menyebabkan kawasan takungan minyak takungan minyak ni rosak. Sama ada saya kata tadi di Ras Tanura di Arab Saudi dan Ras Laftan di Qatar. Menjadikan negara-negara ni pun tahu kata agak rumit untuk menanggung biaya Patriot dan Tomahawk bagi mengatasi serangan ni. Jadi kalau isi kerugian dia adalah besar. Jadi negara-negara Arab ni mula melahirkan rasa tak senang kerana mereka menjadi mangsa. Baik. Kalaulah benda tu dapat ditampis, tak apalah Patriot tapis. Kan? Tapi kalau benda tu kena pada telaga minyak, Amerika tak akan tanggung pembaik pulihan dia. Menjadi pembaik pulihan tu harus ditanggung oleh negara yang diserang. Ini menjadikan negara-negara teluk juga menekan Amerika. Kamu buat serangan, kami dah lah tak boleh keluarkan minyak. Bila dia serang semua pelantar minyak dan juga tempat takungan minyak kami, kerosakan itu tidak diinsurankan kepada Amerika. Mereka kena baiki sendiri. Dan dengan adanya kerosakan sekarang pun, kalau nak dipulihkan, 2 tahun barulah boleh dipulihkan. Jadi kalau Amerika lancar lagi serangan, Iran balas secara taktikal. Iaitu menjerumuskan negara-negara peluang minyak yang dianggap mempunyai hubungan dengan Amerika. Dia mengganggu dunianya. Jadi kalau dah rosak lagi teruk, tempohnya lagi panjang untuk pemulihan. Sudahlah kita kena sekarang minyak tak boleh keluar. Nanti selepas kalau Selat Hormuz buka pun kita kena lagi. Kerana pelantar-pelantar minyak utama ni semuanya mengalami kerosakan yang memakan masa begitu panjang untuk baiki pipe dia. Jadi saya tak fikir kita sedang bercakap tentang perang ni akan panjang. Okay, kita pun hanya akan bercakap siapa yang akan boleh memainkan peranan untuk menyelesaikan pembukaan Selat Hormuz. Sama ada Amerika boleh menyelesaikan apa yang Iran tuntut. Berarti Iran berada tangan yang di atas. Sebab kalau perang lagi ni, tak ada masalah Iran menerima nasib yang dia dah terima sekian lama. Tapi dunia ni nasib baru. Eropah menerima nasib baru. Kekurangan minyak, kita nasib baru ni. Harga barang meningkat dan berada di luar kawalan kita. Bila minyak lepas $100, satu dunia akan menanggung $100 per barrel. $100 USD per barrel. Jadi bagi Iran dah nothing tulus lah. Bagi dunia je. Ya betul, kalau sebut Iran dah kebas tu betul. Dia dah immune. Kerana ini adalah sekatan yang dikenakan sejak 96, dibarui 2006, bila Trump naik 2016 dia ketatkan lagi sekatan. 2026 berlaku perang ni dia sekat lagi sekatan. Jadi kebimbangan kita semua bukan perangnya, ialah deadlock, iaitu tiada penyelesaian. Sekarang ni Iran akan tutup Selat Hormuz, serang semua kapal yang nak keluar Selat Hormuz. Amerika duduk di lautan Arab, serang pula kapal Iran kalau keluar lautan Arab. Itu saja game yang ada dalam permainan yang ada sekarang. Dan permainan ni akan memburukkan lagi keadaan kerana tak ada deadlock. Deadlock ni tak ada siapa yang datang dengan formula yang boleh menyebabkan Iran dapat 6 tuntutan yang dia nak. Satu adalah Iran nak sekatan ke atas ekonomi, ke atas dia tarik balik. Tentera Amerika berundur daripada kepungan. Yang ketiga, Iran nak 60 bilion kerugian, $60 bilion USD rugi dia dibayar oleh Amerika atau negara-negara yang bersama dengan Amerika. Dalam kes ni negara teluk. Kemudian Iran minta 150 bilion dia punya wang yang disekat dalam bank melalui transaksi antarabangsa tu dipulangkan. 150 bilion USD. Kemudian Iran minta serangan ke atas Lebanon dihentikan. Dan Iran tambah permintaan sekarang. Dia nak Gaza juga berada dalam demand dia. Berarti tangan Iran menjadi sangat kuat. Amerika balas. Dia kata dia dah akan ambil alih Selat Hormuz. Tak munasabah. Yang Iran tuntut 6 tu nampaklah munasabah dia sebab dia kontrol Selat Hormuz. Dia boleh bangkit. Amerika kata Selat Hormuz 3-4 hari lagi milik dia. Nak milik macam mana? Kita pun bukan bodoh. Selama berbulan dia perang, dia tak dapat apa. Dia pun tak dapat menguasai Selat Hormuz. Jadi apa yang menjadi sekarang ni adalah deadlock. Titik mati yang mana jadi tepu. Tak ada orang yang boleh memutuskan bagaimana nak merundingkan kedua-dua pihak ni. Tapi titik tepu ni tuan-tuan kena ingat. Bukan kes ni saja. Dunia gagal menyelesaikan kes Ukraine dan Rusia kerana tak ada deadlock. Rusia punya kata putus, okey, kami boleh berhenti perang. Tapi 5 wilayah yang kami tawan daripada Ukraine ni tak akan kami pulangkan. Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson dan Kirkia. Kami tak akan pulangkan. Ukraine bila dengar kata kesatuan Eropah, mana boleh tak pulangkan? Itu tanah merdeka dia. Rusia kata tak akan pulangkan. Jadi Eropah kata perang. Sebab kalau tidak dia ulang benda ni, dia serang Georgia pula, dia curi tanah Georgia. Rusia juga buat perang dengan Israel. Dia serang Latvia pula, dia curi tanah Latvia. Sebab sekeliling ni adalah semua negara-negara yang ada hubungan baik dengan NATO dan ada hubungan baik dengan kesatuan Eropah. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan. Naiklah minyak untuk rakyat US, dia orang tak ada subsidi. Dalam dunia ni,
Malaysia aja penghuni syurga dari segi penggunaan minyak sebab kita ada subsidi. Minyak di negara Arab semua naik. Kita aja merasa nikmat masuk syurga kerana kita negara yang tak naikkan minyak. Bagi negara-negara yang sedang mengalami kadar kenaikan minyak tinggi, mereka sangat terbeban kerana ini adalah kos utama bagi industri. Jadi tuan-tuan mungkin berfikir seenteng kita lah pasal minyak kita masih disubsidi. Tapi di Amerika harga minyak, cek hari ni US punya harga minyak, dan nanti admin akan beritahu kat saya harga minyak sebelum perang dan harga minyak selepas perang. Tuan-tuan boleh tengok berapa dolar per, dia orang pakai gallon kan, apa gallon yang naik. Kita boleh nampak yang ini membebankan rakyat Amerika. Lepas tu industri di Amerika menjadi perlahan kerana penghilangan akan menanggung kos bayaran guna tenaga yang tinggi bagi menghasilkan produk. Ya, spare part kereta naik sebab kita import daripada China. Spare part kereta kita import daripada China. Saya jelaskan pada tuan-tuan, BMW buat enjin dia di Jerman. Volvo buat dia di Jerman. Mercedes buat dia di Jerman. Spare part dia semua datang daripada China. Jerman dah tak keluar semua spare part. China ni adalah lubuk segala spare part. Jadi bila keluar, dia kena belayar. Bila belayar, barang tu jadi mahal. Sebab tu kita kena beli spare part yang mahal. Tuan-tuan beli Honda, made in Japan. Tu duk bergaduh pasal Mugen Japan, Mugen China tu. Budak-budak duk main Honda ni. Yang jadi Mugen yang dipasang ke atas kereta Honda, original data stok kita beli, Mugen made in Japan. Mugen yang menjadi spare part adalah Mugen made in China sebab Jepun ni bukannya pengeluar sport rim. Jepun bukan pengeluar sport absorber. Rugilah dia. Maka kelang-kelang yang ada di China, dia supply absorber kepada semua jenama besar. Bergaduhlah mak-mak Mugen ni. Mugen made in Japan dengan Mugen made in China. Dia sama aja. Mugen masa berada di atas stok baru, memanglah made in America, made in Japan. Bila datang Malaysia, tayar tu pecah, Mugen tu rosak. Nak beli Mugen spare part semua made in China. Jadi dalam erti kata yang lain, Mugen made in Japan adalah Mugen made in China. Dipasang di Jepun sebagai atas body yang dah lengkap sebagai Honda made in Japan. Jadi bergaduh habis semua, tak faham kan. Nak cerita apa? Ferrari semua pakai barang spare part daripada China. Kerana mereka memiliki kilang yang sangat, takkanlah dia nak buka satu kilang buat spare part. Sedangkan spare part boleh ada kilang yang besar. Fujian ni bandar-bandar spare part yang besar di China. Memang spare part akan mahal.